Perbandingan bidet spring hose, sebelah kiri kepala bentuk heksagon, sebelah kanan bentuk kon. Kelebihan sebelah kiri bentuk hex, bila pasang dia tak bocor bahagian bawah, tak perlu white tape. Yang sebelah kanan kon ni, bila pasang dia bocor bahagian bawah, kena letak white tape bahagian bawah untuk selesaikan isu leakage. Material ABS, sebelah kiri panjang 3 meter. Saya rasa 3 meter sesuai lah, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Sebelah kanan 2 meter. 2 meter bagi saya boleh je pakai, tapi pendek sikit. So saya prefer panjang 3 meter punya variation. Ini 3 meter punya variation lah. Okay, satu kepala hex. Satu lagi kepala bentuk cone. Okay, ada sealing gasket ataupun o-ring bersama sealing gasket o-ring. Cuma satu bentuk cone, satu bentuk hex. Okay, ini penutup dia datang sekali. Pusing dia. Ini sama juga kat sini. Dua. Tengok panjang ni dulu. Okay, lebih kurang 10 inci ya. Hujung ke hujung. Hampir 18 inci. Kosong, okey. Dalam 7.7 lah. 7.7. 8.7. Okey, kemudian ni 6.6 diameter gegelung ni. Okey, lebih kurang 44 lah. 44 mm. Try pasang. Yang hex kita pasang kat sini. Yang code kita pasang kat sini. Okey, sekarang sini ada bekas white tape lah. Okey, sudah pasang. Ini kita open valve. Okey, cantik, tak ada bocor. Tak ada bocor. Okey, sekarang kita buka air. Tekan, spray. Okey. Mantap. Sini pun tak ada bocor. Sini tak ada bocor. Sini pun tak ada bocor. Okey. Inilah kelebihan pakai yang jenis hex punya. Sebelum ni saya beli yang 2 meter punya variation. Sini cone, sini pun cone. Dia bukan hex lah. Bila pasang cone tu ada risiko bocor. Okey, mula-mula dia bocor kat atas, saya pasang white tape, dah hilang bocor kat atas. Bila pasang white tape, bocor kat bawah pula. So kalau bocor kat bawah, kena lilit ke bawah ni white tape juga. Okey, kelebihan ni yang hex ni, pasang sekali je. Ni white tape yang lama, dah tak bocor. Tak ada bocor kat bawah pun. Kalau cone tu ada possibility bocor kat bawah. Kalau cone macam ni, yang sebelum ni saya beli. Okey, kena letak white tape yang tu. Yang ni tak payah letak white tape ke bawah ni pun. Okey. Tak ada bocor, siap. Okey, ni 3 meter. Panjang lagi lah. Sebelum ni saya beli 2 meter aja. Ni panjang sikit. Saya tutup balik valve. Okey. Version 3 meter just nice lah. Dia tak panjang sangat, tak pendek sangat. Kan, kalau 1.5 dengan 2 meter dia pendek sikit lah. Yang 3 meter ni just nice lah. Sederhana, tak panjang sangat, tak melayut sangat lah, dan tak pendek sangat. Ini perbandingan yang kepala cone variation 2 meter. Bila pasang dia ada bocor kat bahagian bawah, kena pasang white tape. Okay, bila buka leaking. Okay, dah pasang rapat. After put white tape, still leaking ya, below still leaking. Okay, ni selepas letak white tape atas bawah baru okey, tak bocor. Okay, on. Okay, tak bocor lah.
Okay, asalnya bocor. Bila pasang, bocor kat sebelah atas. Lepas tu dekat thread kat kepala pipe tu dah letak white tape. Pasang. Dia bocor belah bawah pula tau. So letak juga white tape kat sini. Kat sini. Okay, sebelum letak white tape kat sini, kat sini, benda ni boleh main atas bawah lah. Okay, sebab letak white tape, dia dah ketat lah. Dia dah tak jatuh bawah. So air dah tak bocor lah ke arah bawah. Macam ni. Balut white tape kat atas ni sampai kat bawah. Nanti dia dah tak bocor lah. Tak bocor melalui bawah. Yang ni yang tak balut white tape. Sebelah sini bila sambung dengan sini okey lah, tak bocor. Ini bila sambung kat kepala pipe bocor kat bawah. So kita letak white tape kat sini. Okey, hujung kiri dengan kanan ni sama je. Dan ada benda ni. Lepas tu ada rubber bulat hitam kita boleh buka atas tu. Belah sini pun sama. Okey, pasang balik. Okey, sebab sini bila pasang okey, tak bocor. Belah sini je bocor ke bawah. So kita pasang white tape. White tape gulung sekali dengan rubber dia. Rubber hitam. Okey, ni side yang kita tak balut dengan white tape. Ni side yang kita balut dengan white tape. Okey, ada o-ring. Okey, bila kita pasang side yang tak balut dengan white tape, contoh kat sini kan, ini ada white tape kat thread ni tak ada. Okay, kita pasang yang tak ada tu, tak ada white tape. Sini pun tak ada white tape, hanya rubber o-ring saja. Okay, pasang tu. Okay, pasang ke atas. Okay, bila kita buka, okay, dia ada dua tempat bocor. Satu kat atas. Okay, satu kat atas, satu kat bawah. Satu kat atas, satu kat bawah Okay. Untuk bocor sebelah atas, balut white tape kat thread ni. Okay, lepas tu pasang. Okay, bocor bahagian atas selesai. Cuma bocor bahagian bawah. Bocor bahagian bawah. Atas dah tak bocor sebab ada white tape. Okay. So solution bocor bahagian bawah ni. Okay, kita balut white tape. Okay, ni side yang tak ada white tape. Ni side yang kita dah balut dengan white tape Ini side yang dah balut white tape. Ini side yang tak balut white tape tadi. Bocor bahagian bawah. Untuk bocor bahagian atas dah selesai. White tape kat sini, kat thread ni. Okay, sekarang kita ambil yang bahagian ni, bahagian yang ada balut white tape. Okay, bahagian yang ada white tape lah. Okay, kita pasang. So ada white tape kat sini, ada white tape kat sini. Buka. Okey. Bahagian atas ada bocor, bahagian bawah tak ada bocor. Okey. Kalau ada bocor lagi kat bawah, tebalkan lagi white tape. On maksimum. Tak ada bocor bahagian atas, tak ada bocor bahagian bawah. Okey, dah selesai. Okay, bahagian white tape yang bocor tadi kat bawah, pasang kat sini. Okay, yang ni saya try pasang kat sini, tak ada bocor lah, so tak perlu letak white tape lah. Ini tak, saya pasang tak ada bocor, so tak perlu pasang white tape. Kalau ada bocor, pasang white tape kat sini juga. Tu test, kalau tak bocor okey lah. Kalau bocor juga ke bahagian bawah, white tape kat sini. Tapi
yang sekarang saya pasang ni tak ada bocor kat sini, hanya bocor kat sini saja. So kat sini sahaja saya letak white tape. Dimension untuk kepala kon variation 2 meter. Okay, dia punya ukuran dia, dimension macam dalam gambar. Ini just for reference lah, rujukan. Ini ketebalan dia, ketebalan daripada side sini. Ini gelung dia, dia punya diameter. Kemudian ini diameter daripada side tepi sini. Ini diameter daripada side sini.